وجهك الكريم وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد. Sebelumkan haji dan puasa Masjid Al-Ikhlas, sebelumkan sahabat saya Fadil Ustaz Haikal, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, seterusnya Tua Al-Yatim, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan lagi momentum ataupun sebut oleh Haikal tadi, pesta ibadah kita di bulan Ramadan. Kita masih lagi dapat mengekalkan solat sunat tarawih. Hari ini kita solat 4 rakaat dulu, berhenti kejap, rehat. Sebab solat tarawih ni solat yang berehat-rehat. Maknanya kita berehatlah, tuan-tuan rehat, saya yang tak rehat. Tapi Alhamdulillah, tapi dalam banyak masjid yang saya pergi tiap tahun, inilah masjid yang paling tenang saya pergi. Bila nak tengok masjid Ikhlas ni, bila mesti akan tengok tiap hari, bila takut terlepas hari. Tapi Haikal dia rimai tiap hari, tiap hari dia rimai sampailah hari ni kan. Memang masuk dalam kepala. Kadang-kadang nak sembahyang teringat, pada sembahyang apa, masuk sembahyang teringat. Ini kalau saya terlupa ni habis kan. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya kira malam inilah malam yang ke-18 Ramadan, pada siang tadi, bermula pada malam tadi, satu tarikh yang menjadi peringatan kepada kita, bagaimana tarikh yang disebut sebagai turunnya Quran, nuzulul Quran. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan nuzul itu maksudnya adalah turun. Tetapi para ulama berpendapat bahawa nuzul itu bermaksud turun dari tempat yang tinggi. Turun ni banyak, kadang-kadang kita turun anak tangga 1-2, turun juga tapi tak tinggi, tapi turun dari tempat yang tinggi. Tetapi ada juga pandangan ulama menyatakan bahawa disebut sebagai nuzul Quran itu, turun itu adalah satu kalimah yang dipakai sebagai majas ataupun kiasan saja, nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, kitab yang tinggi darjatnya. Jadi disebut sebagai nuzul Quran. Jadi tengah-tengah kita bercuti tahun hari ni, tak kira lah kita sambut Ramadan tu, sambut nuzul Quran di Jekyll ke, di Kamdar ke, kan. Tapi tengah-tengah kita shopping tu, datang satu video atau WhatsApp, dalam WhatsApp dia cerita katanya nuzul Quran ni sebenarnya 24 Ramadan. Kita pun dah pening, 17 ke ataupun 24, kan? Ke nak kena cuti 2 hari. 17 pun cuti juga, lagi 24 cuti lagi. Sebab ada dua pandangan ulama. Ini sebenarnya tidak menjadi persoalan lah. Sebenarnya 17 Ramadan maupun 24 Ramadan itu adalah dua pendapat yang ada kaitan. Kenapa ada kaitan? Kerana Quran itu diturunkan melalui dua SOP. Iaitu SOP yang pertama, Quran itu diturunkan secara sekaligus, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Maka yang disebut sebagai turunnya Quran secara sekaligus itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sekaligus ke Lauh Mahfuz. Satu tempat yang disebut juga dalam Quran, bal huwa Quranun Majid fi lawhim mahfuz, surah Al-Buruj, menunjukkan bahawa Quran itu diletakkan, disimpan satu tempat yang sangat terpelihara, syaitan iblis pun tak boleh masuk. Jadi Quran dah terlalu lama lah sebelum Nabi dilahirkan lagi. Lalu SOP yang kedua, dan Quran itu sekaligus turun juga daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yang di langit dunia. Itu SOP yang pertama. Yang kedua pula, Quran diturunkan secara berperingkat daripada Baitul Izzah langit dunia tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun. Jadi dua pendapat ini sangat berkait rapat, kerana para ulama memberikan pandangan ini, bukan saya saja beri pandangan tuan-tuan,
mereka ini sudah mengkaji dengan lebih mendalam atas beberapa asbab tertentu, beberapa dalil tertentu, maka mereka meletakkan Quran ini mempunyai mungkin tarikh-tarikh yang berbeza, tetapi ulama bersepakat menyatakan bahawa Al-Quran turun pada malam Al-Qadar, sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala surah Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu bukti bahawa Quran diturunkan pada malam Al-Qadr atau malam Al-Qadar. Jadi bila kita tiba memperingati peristiwa yang tarikh ini, kita sebagai seorang umat Muhammad harus mengambil iktibar pengajaran daripada penurunan Al-Quran ini. Bagaimana Nabi SAW membawa Quran ini, memperjuangkan Quran ini dalam tempoh masa yang lama, sehingga pada hari ini kita dapat baca dengan baik, sehingga hari ini kita dapat amalkannya, sehingga hari ini kita dapat menatap Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan. Sebab itulah kita jangan buat endah tak endah dengan Quran, terutama dalam Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Kalau kita ceritakan dengan lebih mendalam lagi bagaimana wahyu itu diturunkan, subhanallah, sangat banyak ceritanya. Jibril datang dalam bentuk yang pelbagai rupa. Ada ketikanya Jibril menyampaikan wahyu dalam keadaan dia menampakkan rupa bentuknya yang sebenar. Tahu kan Jibril punyai sayap beratus-ratus kiri dan kanan. Ketika itu Jibril datang membawa wahyu kepada Nabi SAW. Ada kali Jibril datang dalam keadaan dia berupa seperti sahabat Nabi yang sangat tampan, bernama Dihiyah Al-Qalbi. Sahabat Nabi ini memang handsome. Jadi Jibril datang membawa wahyu dalam keadaan rupa sahabat Nabi yang tampan tadi. Ada ketikanya Jibril datang membawa wahyu dalam rupa seorang lelaki yang tidak dikenali. Siapa pun tak kenal, sahabat Nabi tak kenal, siapa pun tak kenal. Tapi sebenarnya Jibril datang bawa wahyu. Dan ada ketikanya Jibril datang bawa wahyu dalam keadaan tidak ada rupa dan muka. Dia datang dalam keadaan hadir dalam bentuk bunyi. Yang disebutkan bunyi seperti loceng. Wallahu alam, dia loceng berdesir dan sebagainya. Tapi Nabi tahu itulah Jibril datang untuk bawa wahyu. Dan kata para ulama, dalam banyak-banyak penampilan Jibril tadi, penampilan yang keempat inilah yang paling berat untuk Nabi nak terima wahyu tadi, walaupun tak nampak muka. Sehingga satu ketika sahabat Nabi duduk bersama dengan Nabi SAW, duduk di pangkuan Nabi, tiba-tiba sahabat Nabi berasa berat, sehingga kan sahabat Nabi merasakan bahawa tulang pahanya rasa nak hancur. Punya beratnya bagaimana Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang diterima oleh Nabi SAW bukan sekadar ayat Allah, bukan sekadar kalam Allah, tetapi datang bersama tanggungjawab dan amanah yang disampaikan kepada kita. Itulah kaum sekalian, kita sebagai umat Muhammad perlu mengambil iktibar daripada peristiwa nuzul Quran ini, supaya Al-Quran yang ditinggalkan kepada kita ini bukan sekadar kitab yang disimpan hanya di rak-rak, bukan di almari, bukan di rumah, di mana-mana saja. Kadang-kadang kita lupa pun, tak tahu mana kita letak Quran. Tetapi Quran yang ditinggalkan itu adalah sebagai satu panduan kepada kita, seperti mana yang Allah selalu ingatkan kita dalam Quran. Seawal Quran itu dibacakan lagi, Zalikal kitabu la raiba fi, inilah kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Buka Quran, Allah nak beritahu, ini Quran, jangan kamu ragu-ragu padanya, dan inilah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan inilah salah satu sekalian kenapa Ramadan ini menjadi mulia, adalah disebabkan Al-Quran. Apa jua yang disandarkan kepada Quran, maka dia akan jadi mulia. Tuan-tuan, Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bulan tu jadi mulia. Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, maka malam itu jadi mulia. Kita yang baca Quran, maka kita akan jadi mulia. Kadang-kadang sekalian, kita bila-bila ataupun kita ada masa kesempatan, cuba kita berfikir dalam kehidupan kita ini, apakah ibadah-ibadah yang kita rasa kalau kita buat, kita dapat buat dengan penuh ikhlas dan jujur. Banyak ibadah solat, sedekah, jihad sebagainya. Mana yang boleh kita buat?
Ada orang yang dia tak mampu nak sembahyang banyak. Dia sembahyang fardu cukup dengan waktu, tapi dia tak boleh nak sembahyang lebih. Sembahyang sunat itu mungkin kurang baginya. Tapi bab sedekah dia hebat. Ya, kalau dia pergi mana-mana saja memang dia akan sedekah. Pergi ke kedai makan, kedai mamak, mesti akan belanja siapa yang mungkin yang dikenal dulu. Itu memang perangai dia. Maka orang-orang yang sebegini mungkin akan menjadi asbab nanti dia akan masuk ke dalam syurga Allah melalui babus sedekah, pintu sedekah. Kenapa? Kerana dia boleh memaksimalkan ibadah sedekah yang dia boleh. Kita yang mungkin boleh sembahyang banyak, masya-Allah, maka banyakkan solat. Memang itu menjadi kesukaan kita. Tak pernah tinggalkan solat sunat awabin sebagainya. Tak pernah tinggalkan solat sunat tahajud. Maka kita menjadi orang-orang yang suka sembahyang. Maka insya-Allah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah melalui pintu babus salat. Contoh, tengok. Sekarang ni mungkin kita suka baca Quran. Mungkin kita akan tergolong dalam ahli-ahli Quran. Tak semestinya disebut sebagai ahli Quran itu adalah orang yang kena hafaz Quran, ataupun orang yang nak kena pandai tadabbur Quran. Tidak. Kadang-kadang sifat cintakan Quran itu yang mendalam itu menyebabkan dia digolong dalam golongan ahli Quran. Serupa macam apa kita kata kita cinta Quran, tapi cara kita baca tak menunjukkan kita ni cinta Quran. Ya, satu hari kita baca satu muka dah rasa penat. Tuan-tuan ada tak yang dah khatam Quran hari ni? Ada tak? Dah khatam? Tak ada ya? Belum ya? On the way. Hari ni saya hadir 2 majlis khatam Quran. Saya kan tadi, pagi tadi, petang tadi. 2 tu petang tadi. 2 majlis khatam Quran saya datang. Kan? Saya kata memang khatam sungguh ni. Jangan kata sebut majlis khatam, tapi sebenarnya tak khatam ni pun kan. Tapi dia kata khatam lah. Tak apalah, yang satu majlis tu saya yakinlah dalam Quran sebab daripada Mak Tafiz kan. Mungkin dia khatam 2 kali dan sebagainya. Kan? Tapi tak apalah, saya menganggap itu sebagai satu semangat untuk kita memeriahkan nuzul Quran. Kan? Mungkin mereka telah mulakan tadarus itu sebelum Ramadan. Ada yang dah mula sebelum Ramadan, tak semestinya satu Ramadan. Sebelum Ramadan dah mulakan, maka hari ini dia khatam Quran. Habis hari ini, besok sambung balik lah. Saya tanya, lepas ni dah macam khatam lagi tak? Tak ada ustaz, ni dia sekali khatam Quran. Jadi bila kata tak ada tu, saya khawatir juga dia tak sama baca Quran. Sebab tak khatam kali kedua. Ya, sebab apa? Tadi semua dah masing-masing dapat apa? Dapatkan belikat, dapatkan yang batik, dapat bunga telur kan? Kan? Kemuncak kepada khatam Quran. Kalau kita kata kita cinta-cintakan Quran, maka kita tak menunjukkan bahawa kita betul cintakan Quran. Adakah kita nak menganggap kita ni cinta Quran? Malu kita, kan? Malu kita. Serupa juga macam kita mengaku kita cintakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kita cinta Rasulullah? Apa bukti kita cinta Rasulullah? Apa bukti dia? Kita kata kita cinta Rasulullah. Rasulullah itulah kekasih kita. Apa buktinya? Tapi tadi Ustaz Haikal tadi dah pujuk saya dah masuk kali kelima. Apa bukti kita cinta Rasulullah? Betul sebab itu saya teringat nak bagi juga lah lagu apa dia kekasih Allah tu. Mula-mula lagu nasyid itu dia kata malu rasanya mengatakan cinta kepada dia kekasih Allah, kerana dia insan mulia sedangkan diriku insan biasa. Cukup tuan ya. Okey, lepas ya. Selesai. Alhamdulillah. Sedih. Tuan-tuan dengarlah di YouTube lah. Saya pun lama dah kan. Itu saja apanya aktiviti PKP dulu kan. Bersama dengan Munif Hijaz tu. Tak sangka pula nak ngisi masa lapang tu, tengok YouTube tu dah ada tontonan lebih daripada 2 juta lah ya, sampai hari ni kan. Saya tengok 2 juta tu je lah, dengar je, tak apa-apa pun kan. Tapi malu kita
nak mengatakan kita ini Muhammad, tapi kita tunjukkan kita ini cintakan Muhammad. Begitu juga kita mengaku kita cintakan Quran, tapi kita tak tunjukkan yang kita cintakan Quran. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ambil iktibar daripada peristiwa nuzul Quran ini supaya kita menjadi umat yang cintakan Al-Quran. Sebab sebelum kita nak suka baca, sebelum kita nak suka tadabbur, sebelum kita nak suka menghayati, kita kena cintakan Quran dulu. Barulah ada perasaan untuk kita seronok nak baca. Begitu. Betul, kadang Quran ni dia boleh menjadi satu hiburan ni Ustaz, dia menjadi satu hiburan. Sebab itu kadang-kadang contoh majlis ikhlas ni punya imam Ustaz Haikal yang suaranya bagus, suara sedap. Jadi Quran itu hiburan dan ditambah dengan suara yang elok, maka dia menjadi satu hiburan. Dan disarankan oleh Nabi juga, hassinul Quran bi aswatikum, hiasilah bacaan Quran kamu dengan suara kamu yang baik. Itu yang Nabi suruh. Kena usaha ke arah untuk lebih baik di dalam prestasi pembacaan Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian yang mungkin sedang bertadarus, silakan teruskan membaca sehinggalah kita khatam Quran. Tiba-tiba tak dapat khatam Quran, tuan-tuan jangan bersedih dan kecewa. Tak apa, tak ada masalah. Tak mampu nak khatam disebabkan mungkin kita sedang mempelajari Quran, mungkin ada kesilapan yang susah nak kita betulkan, maka tak apa, lepas raya nanti, lepas Ramadan, maka sambung balik kita baca Quran. Tuan-tuan, seperti yang saya cakap sebentar tadi, bahawa bukti bahawa kita ini tak semestinya untuk kena hafaz Quran, dapat hafaz bagi lagi bagus maksudnya, itu lagi dituntut. Tetapi kalau tak mampu, tidak mengapa, kita boleh juga menjadi Ahlul Quran, sebagai di antara ahli-ahli Quran, walaupun kita tak mampu nak hafal Quran, tak mampu nak tadabbur Quran, tapi kita usaha ke arahnya. Kadang-kadang kita tak sedar, tuan sekalian, surah Yasin kita apa dah? Yasin, apa nak tak? Kalau saya tebuk sikit boleh sambung tak? Sambung tak? Salamun qawlan min rabbir rahim. Sambung tak? Kan? Hafal kan? Hafal. Adakah kita hafal tu kerana kita hafal Yasin? Kebanyakannya tak kan? Kenapa? Kerana kita selalu baca, tiap-tiap minggu baca, dulu lagi, daripada kecil sampai ke besar. Secara tak langsung kita hafaz Yasin tu. Walaupun mungkinlah ingat tak ingat, tapi kita boleh sambung tu, kira hebat lah tu. Itu kalau dalam hafazan saya akan tembuk tu. Sila terus sambung sila teruskan bacaan. Macam saya akan tu Johan kebangsaan, hafazan peringkat kebangsaan. Antarabangsa ke? Gitu. Ya tuan-tuan ni peringkat abang kebangsaan lah ni. Boleh sambung ayat Quran. Surah Fatihah, adakah kita hafaz surah Fatihah? Tak. Kerana kita selalu baca, maka Quran ni adalah mukjizat. Selalu baca, secara tak langsung kita boleh hafaz Quran. Itu kadang-kadang bila Tok Imam kadang dia dia asyik baca surah yang sama, kita pun boleh kenal, beritahu Tok Imam nak sekali surah ni. Sebab kita selalu dengar. Selalu dengar. Jadi sekalian, mungkinlah itu sebagai sedikit peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian tentang apa yang disebut sebagai iktibar daripada peristiwa nuzul Quran. Kita teruskan ibadah Ramadan ini dengan penuh tawaduk dan khusyuk. Pastikan hati kita ini sentiasa bersih nak hadapi Ramadan. Sebab Ramadan ni adalah satu bulan penyucian jiwa. Nak hadapi Ramadan, pastikan bersihkan hati kita dulu setiap hari. Saya teringat satu kisah, sebagai penutup tazkirah kita pada hari ini. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat, duduk berkumpulan. Tiba-tiba ada seorang lelaki lalu, maka Nabi menjawab, dia kata, diam, ada ahli syurga nak lalu. Jadi lelaki itu pun lalu dan para sahabat terdiam. Pada hari yang kali kedua, peristiwa yang sama berlaku. Seorang lelaki itu masuk, Nabi bercakap dengan ayat yang sama, diam, ahli syurga nak lalu. Dan kali ketiga juga peristiwa itu berulang kembali. Nabi berkata, diam, ahli syurga nak lalu. Bila dah 3 kali tuan-tuan, bila Nabi sebut ahli syurga nak lalu yang tak tahu siapakah lelaki ini, sudah tentu ada sesuatu yang ada pada lelaki tersebut. Lalu salah seorang dari sahabat Nabi
mengekori lelaki itu dan menyamar dan berkata kepada lelaki itu, wahai tuan, saya boleh tak saya nak tumpang rumah tuan kerana saya ada masyarakat yang perlu saya tumpang rumah tuan. Dia kata begitu. Jadi lelaki kata tak ada masalah, no problem, tumpang rumah saya kan, tak ada masalah. Kenapa? Sahabat Nabi dia nak tengok, dia nak risik apakah sebenarnya puncanya Nabi berkata bahawa dia ada ahli syurga. Sahabat Nabi duduk di rumah dia berapa hari, dia tengok tak ada benda-benda istimewa yang berlaku. Ya, tak ada pun nampak lelaki itu sembahyang malam, tahajud, bangun malam setiap malam, tak ada, biasa je. Dan akhirnya sahabat Nabi dia bertanya kepada lelaki itu, ya, wahai tuan, saya nak tanya kan, apakah amalan tuan sehingga kan Nabi boleh berkata kepada tuan tuan adalah ahli syurga? Boleh kongsikan kat saya tak tip-tip agak-agak, ada tak yang boleh kami kongsikan sebab kami nak jadi juga seperti tuan. Dan lelaki tu kata, pelik, tak ada apa pun saya buat kan, nak kata sembahyang malam tidak, apa saya nak kongsikan, tak tahu apa nak kongsikan. Lalu sahabat Nabi kata, mesti ada, cuba tuan ingat betul-betul. Dia pun ingat dia tu, tak ada. Lepas tu dia kata, cuba lagi tuan ingat. Dia kata, kalau ada pun, dia kata, kalau ada pun, ada satu amalan yang saya tak pernah tinggal setiap hari sebelum saya tidur. Apa dia? Saya akan memaafkan orang lain dan saya akan buang sifat dengki, cemburu, iri hati dalam diri saya ini. Saya nak bersihkan hati saya setiap hari. Itu amalan yang dia tak pernah tinggal. Maafkan orang lain walaupun orang tu tak minta maaf. Lalu kata sahabat ini, saya rasa inilah asbab kenapa tuan disebut sebagai ahli syurga. Rupa-rupanya Allah dah sebut dalam Quran, ya, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju kepada pengampunan dan syurga Allah seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menyambung ayat ini, iaitu alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, orang yang menginfakkan hartanya ketika dia senang dan susah, orang yang menahan marahnya, dan orang yang memaafkan orang lain. Wa 'afina 'anil nas. Rupanya memang betul lah, pentingnya, hebatnya sikap untuk memaafkan orang lain, kerana itu juga di antara sifat atau ciri-ciri ahli syurga. Ini nampak seperti kecil, tapi fadilah yang sangat besar dan kita boleh buat sekalian. Ya, sebelum tidur maafkan orang, maafkan siapa saja, tak kisahlah, secara umum pun tak apa kan. Malam ni aku nak maafkan semua orang yang aku kenal, sama ada orang tu minta maaf pada aku ataupun tidak minta pada aku tidak ada apa-apa urusan untuk, kerana aku kena membenci, tak ada, kosong-kosong lah begitu. Maka inilah yang diamalkan oleh laki ini yang disebut Nabi Rasulullah SAW sebagai ahli syurga tadi. Ya, orang sekalian, cukup okay, kita akan sambung lagi sebanyak saya 8 nampak sakit ya. Okey, insya-Allah kita sambung 4 lagi dan juga witir sebanyak 3 rakaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.